Bila harga emas makin naik, ramai yang tak mampu nak konsisten 1 gram 1 bulan. Jadi kalau tuan-puan dalam keadaan yang sama, ini tips mudah untuk tuan-puan menabung emas secara konsisten walaupun harga emas naik. Jangan lupa save dan share video ni untuk rujukan akan datang. Kalau kita tengok harga emas sekarang dah naik dah cecah RM600 segram. Bagi tuan-puan yang mampu untuk menabung 1 gram 1 bulan, tuan-puan boleh teruskan konsisten, tak ada masalah. Tapi bagi tuan-puan yang tak mampu nak target 1 gram 1 bulan, boleh guna cara lain. Sebab Public Gold menyediakan akaun emas care yang mana tuan-puan boleh simpan emas ikut bajet sendiri. Tuan-puan boleh teruskan menabung dengan amount yang tuan-puan mampu. Contohnya RM200 ataupun RM300 setiap bulan. Ataupun teruskan ikut saranan pakar yang mana 10% daripada income kita alihkan dalam bentuk aset emas. Sebab penting untuk kita diversifykan simpanan kita. Jangan biarkan semua dalam bentuk duit sahaja. Pastikan setiap bulan grade emas tuan-puan bertambah. Walaupun sedikit, tuan-puan akan terkejut tengok hasil dia. Selepas setahun tuan-puan menabung, simpanan tuan-puan tak mudah bocor. Malah tuan-puan rasa seronok tengok hasil penat lelah kerja kita. Duit tu tak habis macam tu je, tapi kita dah secure dalam bentuk aset emas. Dan harga emas pasti akan naik dalam tempoh 2 tahun akan datang. Kalau tuan-puan masih belum bermula, sangat-sangat rugi. Mulakan simpanan emas pertama hari ni. Boleh rujuk pin video atau klik link kat bio untuk Bihar bantu sebaiknya. Bagi yang nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Bihar Harap.